Nombor satu adalah kerana faktor keselamatan, bukan faktor kemanusiaan. Sebenarnya yang perlu kita bimbang adalah bukan memberikan identiti. Yang perlu kita bimbang adalah jika mereka tidak direkodkan, kamu jadi pegawai penyiasat atau pegawai operasi tangkapan. Nak tangkap ni macam mana? Kita nak tangkap individu bernama Abu bin Ali. Jumpa dia, awak Abu Ali? Bukan, dia akan menafikan. Macam mana kau nak tahu dia Abu bin Ali? Kau tak ada rekod cap jari dia. Jadi semua orang yang melakukan jaringan, kalau ada penyelenggaraan di kalangan stateless ni, tidak akan dapat dikenal pasti. Jadi laporan polis yang dibuat oleh mangsa-mangsa, terutamanya warga negara, pihak polis akan jawab dengan mudah. Identiti suspek tidak dapat dikenal pasti, no further action. Jadi keperluan untuk mendaftar atau mengeluarkan satu dokumen kepada stateless ni amat penting bagi tujuan keselamatan. Nombor dua, atas faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Kita duk marah kenapa stateless ni tak bayar cukai pendapatan. Kalau stateless tu tanya balik, boleh tak saya bayar cukai pendapatan? Soalan saya nak balik, macam mana cara nak bayar cukai pendapatan tu? Tanpa ada identiti, tidak akan ada nombor cukai. Tanpa ada nombor cukai, macam mana nak bayar cukai yang sah? Cukai tak sah ni banyaklah. Nombor tiga, atas faktor kesihatan. Bayangkan negara kita berlaku lagi wabak. Bagaimana kita nak mengenal pasti sesiapa yang dah vaksin, siapa yang tak vaksin? Kalau kita ada contohnya buat satu bancian statistik berapa orang kena vaksin berdasarkan identiti dia. Bagaimana pula dengan orang yang tak ada nombor IC? Sebab itu perlu ada identiti supaya rekod kesihatan ni untuk apa? Untuk menjaga kesihatan seluruh masyarakat Malaysia. Yang keempat, faktor yang melibatkan penggajian. Kita duk marah, ramai di kalangan di Malaysia ni banyak warga asing bekerja dalam sektor 3D, dangerous, difficult, dirty. Kita bawa masuk Bangladesh, kita bawa masuk Nepal, Myanmar kerja di Malaysia. Dalam sektor-sektor 3D yang tidak diminati oleh orang Malaysia. Katalah satu orang Bangladesh, gaji dia 1,700. Campur OT semua, dapatlah dalam RM2,700. Dia akan gunakan RM1,000 di Malaysia, RM1,700 akan hantar ke Dhaka. Katalah RM500,000 pekerja asing daripada Bangladesh yang menghantar, kita ambil RM1,500 dihantar ke Dhaka, Bangladesh. Berapa jumlah untuk RM500,000 ni yang hantar? Jumlah dia RM750 juta. Satu bulan, RM750 juta duit Bangladesh yang bekerja di Malaysia dibelanjakan di Dhaka. Sama dengan satu tahun, bersamaan dengan RM9 bilion duit Bangladesh yang bekerja di Malaysia, RM9 bilion dibawa keluar belanja di Dhaka. Kalau kita berikan identiti kepada stateless di Sabah atau di mana-mana, maka mereka ni boleh memenuhi keperluan kerja dalam sektor 3D, dangerous, difficult, dirty. Katalah kita ambil stateless Sabah bekerja di Semenanjung dalam sektor-sektor pembinaan ni. Sama juga gaji dia, RM2,500, RM1,000 pakai di Kuala Lumpur, RM1,500 dia hantar ke Sandakan, ke Tawau, ke Lahad Datu, RM750 juta dibelanjakan di Sabah. Bersamaan dengan RM9 bilion. Berapa banyak keuntungan yang kita dapat save daripada aliran tunai dikeluarkan ke negara luar. Kalaulah mereka diberikan satu dokumen dan mereka boleh bekerja, kita tak payah bawa masuk Nepal lah. Duit mereka semua ni, gaji mereka akan dibelanja di Malaysia. Di manakah boleh merugikan negara kita ni? Ini tidak melibatkan perlembagaan persekutuan, tidak melibatkan kewarganegaraan, tidak mengubah apa-apa status berkaitan dengan pengundian. Tidak ada langsung keutamaan diberi sebagai warga negara. Hanyalah satu identiti sebagai seorang manusia supaya mereka dapat hidup, supaya mereka dapat menyumbangkan kerja, menyumbang dalam faktor ekonomi, potensi yang ada pada mereka dapat dibawa kepada negara kita dan sekaligus situasi win-win kepada semua orang.